Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Kisah kali ini kita nak baca lagi threads viral sebab kali ni baru je aku tengok Mimi Lana ada post dekat threads. Dia suruh kita share kisah seram masing-masing. And adalah dua story kisah seram yang aku dapat screenshot sebab aku rasa macam cerita dua-dua ni agak seram. Okay, so kita akan baca sama-sama dekat video kali ini. So without further ado, let's get right into it. Okay, kita start dengan Miss Milana ni lah. Korang, jom cerita hantu nak. Hari tu banyak orang share gambar-gambar. Kali ni nak lagi seram. Kalau tak seram, tak boleh lawan seram Kak Ma. Jangan share, okay? Nak yang paling seram, please. Okay, jom kita baca yang pertama. Okay, aku pernah kena masa kat Polisas dulu. Dekat asrama, satu bilik 2 orang. Okay? Tapi selalu jumpa roommate aku tu lepas maghrib je. Sebab masing-masing sibuk kelas. Okay, kat sini dah lain macam lah. Roommate ada seorang tapi jumpa dia lepas maghrib je. Okay. Time weekend pun sama. Jumpa lepas maghrib juga. Alasan dia balik kampung. Kiranya last day kita orang punya kelas tu, esokkan pagi tu, weekend dah memang awal-awal roommate tu dah balik kampung. Kitanya husnuzon tahap dewa masa tu. Habit roommate aku ni kan, habit roommate aku ni kan, dia selalu mandi malam-malam. Ush, kulit dia pun selalu pucat. Dia cakap dia ada penyakit sakit dalam perut. Okay, suspicious. Aku ni punyalah berfikiran baik, tak fikir langsung pasal hantu cetan masa tu. Siap bagi dia ubat cap kapak, suruh dia sapu kat perut kalau time dia tengah sakit perut tu. Ada one day ni kawan kelas aku, Indian girl, datang bilik aku around 9 malam macam tu. Nak ajak discuss pasal belajar-belajar lah kan. Dia datang bilik, dia cakap, beraninya kamu duduk sorang-sorang dalam bilik ni ya. Aku time tu tengah fokus dengan laptop. Aku dengar tapi aku fikir dalam kepala je, mana ada duduk sorang. Why not? Depan tu besar gajah tu, dia cakap aku duduk sorang pula. Dalam hati je lah. Okay, next day. Aku demam-demam. Makan Panadol sepapan tak jalan. Ush. Makan Panadol sepapan Kelas memang banyak aku skip. Sampaikan lecturer call parents aku kat kampung. Tanya aku ada kat kampung ke sebab dah sebulan tak datang kelas ni. Mak aku siap membebel lagi masa on the phone. Cakap kenapa tak pergi kelas. Sebulan tak pergi nak jadi apa. What? Sebulan ke? Aku rasa aku baru demam 2-3 hari. Sini start cerita yang tak best ni. Ush. Demam 2-3 hari tapi lecturer cakap dah tak datang kelas sebulan. Okay. Aku jalani hari-hari aku selepas kena bebel dengan mak aku tadi tu seperti biasa. Demam? Yes, still demam tak kebah-kebah. Aku rasa lonely sangat time tu. Rasa macam kawan-kawan semua tak sayang aku, pulaukan aku pergi makan pun sorang-sorang je. Roommate aku ada je kat bilik tu, malam-malam temankan aku. Ada satu hari tu aku rasa teringin sangat nak makan mi goreng basah yang tak ada sayur. Aku tak makan sayur. Roommate aku offer dia nak tolong belikan. Kebetulan dia pun nak pergi beli makanan dia juga. Aku hulur duit RM50 kat dia sebab tak ada duit kecil. Mi goreng tu harga RM5 je. Dulu dekat kafe pelajar kan, dia ambil, dia pergi turun ke kafe. Aku tak larat demam tak kebah-kebah. Sambil tunggu mi goreng aku sempatlah bergaya on the phone dengan mak kat kampung. Still lagi membebel kenapa tak pergi kelas. Aku cakap lah aku demam. Alah, lecturer tu saja je nak suruh aku kena marah. Tak sampai sebulan pun aku skip kelasnya. Baru 5 hari je. Tahu tak mak aku cakap apa? Mak aku tanya, kenapa bilik aku bising sangat? Sudah. Mak tak dengar lah aku cakap apa tadi. Mak aku kata dia dengar suara macam bising-bising sangat. Ada Cina, ada India, ada Siam. Aku macam, biasalah, hantu cetan tak pernah hinggap dalam kepala aku masa tu.
Aku layankan je mak aku cakap apa. Dengan aku tak sihat tu malas gak sebenarnya. Dah settle on the phone dengan mak dekat kampung, roommate aku masuk bawakan mi goreng. Dia datang, hantar je. Lepas tu dia cakap dia nak pergi bilik member dia kejap. Okay. Dia tinggalkan aku dengan mi goreng tak ada sayur dengan balance duit aku tadi tu dekat atas meja. Aku lapar. Aku makan mi goreng tu sambil tengah layan lagu Hindustan dekat laptop. Sedap nak mampus weh. Mi goreng tu basah, kicap sos dia tu melimpah. Memang sedap gila, sumpah aku cakap. Aku makan licin. Lepas makan, aku telan Panadol 2 biji. Lepas tu layan chat dengan gawe aku. Jap then, aku tidur. Around dalam pukul 12.30 malam lebih, macam tu seingat aku lah. Malam yang sama, lepas aku telan Panadol tu, aku terjaga dari tidur. Tengok roommate aku tengah menahan-nahan sakit perut. Bayangkan, katil single aku dengan dia sebelah menyebelah, tangan tengah tu ada ruang. Aku tengok dia menekan-nekan perut, tengah tahan sakit. Aku tanya kenapa? Muka dia pucat, bibir biru. Sumpah aku cakap, sampai hari ni aku ingat muka dia. Dia jawab dia sakit perut. Hari-hari sakit perut. Tapi malam tu lain macam pula dia punya sakit tu. Aku tak tahu nak buat apa, bagi ubat tak jalan, aku pergi turun cari warden. Bilik warden bawah sekali, aku dengan roommate tu tingkat 2. Keberanian apakah aku masa tu pun aku tak tahu. Seorang-seorang aku pergi turun cari warden. Yang lain-lain bilik banyak kosong. Sebab balik kampung sebab study week masa tu. Ada pun tak ramai lah kat blok tu dan mungkin masing-masing dah tidur. Yelah tengah malam kan. Aku bagi tahu warden roommate aku tengah perlukan pertolongan. Dia sakit perut. Warden tu mamai-mamai tanya aku dari bilik berapa. Aku cakap lah bilik sekian-sekian, tingkat sekian-sekian. Okay, warden tu macam berfikir sejenak. Aku tak tahu kenapa dia suruh aku naik dulu. Dia naik, kemudian aku naik. Masuk bilik, roommate aku tu yang tengah sakit perut macam orang sakit kontraksi tadi tu dah bersiap dah. Pakai tudung, pakai baju macam nak keluar. Ush. Dia macam dah tahu yang warden akan datang. Nak ke mana? Kejap lagi warden naik. Dia kata dia nak pergi dah. Tak apa, family dia datang ambil kat bawah. Yo. Pukul 3 pagi family dia dah ada kat bawah. Aku pun macam tak sekat lah dia nak pergi kan. Tapi aku pelik lah dengan dia. Tadi sakit macam orang nak mampus. Boleh pula bersiap lawa-lawa macam tak ada sakit dah. Selang berapa minit, lepas dia keluar bilik tu, warden tadi tu datang. 2 orang. Dia tanya, mana kawan roommate? Aku jawab, tadi masa datang tak ada selisih ke kat tangga? Baru je dia keluar tadi, mesti jumpa. Warden tu tengok sama sendiri. Warden tu kata, tak apalah, diorang pergi cari. Aku pun, okay, settle bagian aku dah. Aku sambung tidur. Wah, dia boleh tak fikir apa-apa Ya Allah, husnuzonnya. Esokkannya tu, aku bangun. Ramai keruman kat bilik aku. Sudah. Warden yang 2 orang tadi tu pun ada sekali. Buat apa pula? Dalam hati, ke jadi apa kat roommate aku malam tadi? Dan aku tanya warden tu, kenapa? And then mak, kakak, abah dengan abang aku pun ada sekali datang. What? Aku still tak faham. Kakak dengan mak aku siap memang tak lekang lah. Duk ulang-ulang. Astaghfirullah. Sambil duk kemas-kemas barang dekat locker aku. Aku macam still tak faham. Kenapa? Cumanya masa tu mak aku cakap kita balik ya dah. Nama aku Nur Syuhada. So dia panggil dah. Balik duk dengan mak. Mak abah boleh jaga dah kat kampung. Kenapa ni? Kenapa? Sepanjang dalam perjalanan balik dari Polisas ke Kelantan tu, memang aku termenung je tengok persekitaran kat luar kereta. Kadang nampak orang pelik-pelik pun ada. Ada sekali tu nampak orang berjalan tepi jalan kat traffic light tengah merah. Orang tu tengok aku balik. Bila traffic light hijau, kereta jalan, orang tu tengok aku sampai berpulas 360 darjah kepala dia Serius, ingat-ingat balik macam scary juga. Kat kampung, mak abah bawa aku pergi jumpa orang yang boleh berubat bab-bab hantu syaitan ni. Lepas berubat tu, aku jadi macam mengarut sikit. Cakap bukan-bukan, kena rasuk tu tak payah cakap lah. Bila aku dah sihat, mak aku cerita balik. Sebenarnya, aku duduk asrama tu tak ada roommate pun. Aku seorang je masa tu. Yang aku duk jumpa tiap hari lepas maghrib muka pucat tahan sakit perut tu tak ada pun. Sudah.
Masa aku demam tak kebah-kebah tu sebenarnya hint dah sebenarnya yang aku ni tak okey. Makan mi goreng tak ada sayur sos kicap melimpah malam-malam yang mak aku duk dengar suara bising-bising. Masa on the phone tu pun hint juga. Yang lecturer cakap aku ni lama tak masuk kelas pun satu hint juga. Rupanya selama ni aku bersiap di kelas tak sampai ke kelas pun. Oh my god. Aku pergi melewang ke mana-mana pun tak tahu. Selama ni dia pergi bersiap, dia tak pergi kelas. Dia pergi melewang-lewang dia tak sedar. Adalah, masa hari yang mak, kakak, abah dengan abang aku datang pick up aku kat asrama tu kan. Kakak aku cakap bilik aku penuh sawang. Katil roommate aku sebelah tu siap berhabuk lagi. Atas meja aku tu ada daun kering dalam plastik. Daun kering dalam plastik tu sebenarnya balance duit RM50 yang aku bagi roommate aku suruh beli mi goreng tu. Kain telekung solat dengan Quran, mak aku cakap aku letak tindan-tindan je bawah barang-barang yang aku lain dalam locker tu. Teguran dari Allah, korang jangan tinggal solat tau. Ush. Mak aku cakap, bau aku busuk, bakeng, macam lama tak mandi. Bau bilik masa tu pun bau hanyir. Serius, aku rasa aku normal je masa tu. Pengajaran untuk aku juga lepas-lepas ni, jangan husnuzon tahap dewa sangat. Dengan semua perkara, ada hal yang kita perlu ada negatif sikit untuk kita alert dengan persekitaran. Ya doh, kalau aku jadi dia, aku tengok roommate aku macam suspicious macam tu. Aku dah lama dah rasa tak sedar hati, dah lama dah aku caw. Tapi dia ni husnuzon sampai kesudah dia husnuzon. Ya Allah. Naifnya. Okay, next cerita. Akibat fanatik artis. Okay, arwah. Artis ni dah arwah Okay. Dulu aku minat gila kat seorang artis. Dah meninggal. Bukan minat biasa minat fanatik. Gila-gila punya. Sampai tahap ada buku khas gambar-gambar dia aku potong dari akhbar dan majalah. Lekat banyak-banyak dalam buku. Kalau yang cantik-cantik aku letak kat dinding. CD album dia jangan cakap lah. Semua original. Sampailah satu masa. Satu hari tu tiba tarikh birthday artis tu. Astro Ria ada buat tribute episod khas untuk artis tu. Aku punyalah excited gila siap tukar kerja shift pagi hari tu sebab siaran tu jam 9 malam. Tapi tiba hari tu spoil gila sebab kawan MC, jadi terpaksalah aku kerja shift petang. Bila kerja shift petang memang tak boleh tengoklah rancangan khas tu sampai nangis sebab frust sangat. Fanatik betul ni. Waktu jam 9 malam tu punyalah tak duk dia minta kat bos nak balik rumah set. Dapat tengok 10 minit pun jadilah kan. Sorry lambat pula. Okay, aku sambung. Bila balik tu sampai rumah jam 19.15 malam, 10 minit je jarak tempat kerja dengan rumah. Sempatlah tengok dalam 10 minit. Lepas tu tengok-tengok rupanya ada ulangan jam 1 pagi kat Astoria. Punyalah seronok gila, rasa nak melompat. Masuk balik kerja lepas tu closing account pukul 10.12 malam. Terus pecut balik. Masuk masak Maggi dengan bancuh Nescafe punya excited nak tengok. Lepas tu startlah jam pukul 1 pagi. Jimmy Shanley pengacara masa tu. Kakak arwah cerita. Jangan marah saya nak sambung. Okay. Kakak arwah cerita. Rupanya dia bukan sakit apa-apa waktu meninggal. Dipendekkan cerita, waktu ayah-ayat dia, family dia jumpa tikus mati dalam longkang. Yang dipercayai akibat perbuatan sihir. Masa tu aku marah gila tengok. Geram rasa sambil duk maki hamun pelaku syirik tu. Awak hampa dengki sangat dengan dia. Kalau dia hidup lagi mesti best. Mesti aku boleh jumpa dia, celaka hampa yang sihir dia. Sambil aku nangis teruk gila. Tersedu-sedu punya nangis. Kiranya dia minat dekat artis ni. Artis ni dah meninggal. Tapi artis ni akibat artis meninggal sebab kena sihir. Okay? So dia ni pun sedih lah sebab artis yang dia minat tu kena sihir kan. Okay. Lepas pada aku nangis teresak-esak yang sangat sedih tu, tiba-tiba aku rasa macam sejuk sangat. Bukan sejuk biasa tau, dia rasa macam kena ais batu. Rasa macam menyucuk kepala badan jadi ketak-ketak. Lepas tu bulu roma tiba-tiba meremang satu badan. Tambah-tambah kat tengok aku macam, kenapa ni? Apa tiba-tiba sejuk sangat? Lepas tu dia mai peringkat ketiga, bau hanyir darah campur dengan bau tanah. Bila dah mai 3 peringkat tu, aku rasa macam ada orang tengah perhati aku. Rasa macam benda tu kat belakang. Aku waktu tu duduk atas sofa, bila pusing-pusing belakang, belah kanan aku nampak artis tu. Ush! Bukan bayang-bayang, bukan ilusi. Memang aku nampak macam orang betul.
Muka artis tu, muka dia ada darah plus tanah plus luka. Kain yang dia pakai, cari-cari warna putih kekuningan. Macam kafan atau macam pocong. Dia berdiri betul-betul belakang aku sambil terhoyong-hayang lebih kurang 6 saat macam tu. Aku time tu nak jerit tak keluar suara. Terus bangun lari tak tengok dah belakang. Naik tingkat atas bilik aku terus selubung selimut. Rasanya time tu memang tak off TV dengan lampu kat ruang tamu. Takutnya ya Allah 3 hari aku demam babe. Kadang rasa macam ada orang duk perhati aku tiap malam. Lepas benda tu jadi, aku cerita kat kakak aku. Dia pun seram. Dia kata padan muka Iqmal. Fanatik teruk sangat. Minggu depan aku jumpa ustaz kat masjid. Binjai Bayan lepas. Bila cerita A to Z kat ustaz tu kata, memang salah cara aku. First, aku fanatik sangat. Kedua, aku fanatik kat orang yang dah meninggal. Oh, tak boleh kita tak boleh fanatik sangat kat orang yang dah meninggal. Mungkin arwah terseksa juga sebab aku duk agungkan dia sampai macam tu. Sampailah Allah takdirkan dia mai dalam bentuk macam tu supaya jadi pengajaran untuk aku dan tak ulang dah apa yang aku buat. Wow. Ustaz kata nanti baca Yasin atau doakan arwah diampunkan dosa-dosa dia dan doa gangguan syaitan tu hilang. Ustaz kata salah juga aku duk lekat-lekat gambar dia kat bilik macam tu. Tu dia. Ustaz kata letak gambar bernyawa macam tu memang jadi sarang syaitan. Sebab tu aku duk rasa macam ada benda perhati. Jadi balik-balik rumah terus aku koyak semua gambar kat dinding. Buku yang ada semua gambar dia, aku bakar semua. Album-album lagu dia semua aku bakar juga sebab takut kena ganggu lagi. Cuma satu CD kompilasi lagu-lagu popular je aku sayang nak bakar, simpan. Lepas 2 minggu aku rasa kosong pula. Rasa rindu nak dengar lagu dan suara arwah. Aku dah rasa tak ada gangguan dah selama 2 minggu ni. Takat dengar lagu tak ada apa lah kot. Malam tu sebelum tidur aku capai Discman, letak CD lagu dia, play lagu paling popular dia yang aku suka sangat-sangat. Waktu tu tak tidur lagi. Waktu sampai kat chorus, telinga aku jadi berdesing. Badan jadi kaku, mata aku terus gelap tak nampak apa. Macam kena tindih dan suara artis kat earphone tu jadi garau gila. Aku pun tak tahu suara tu jadi besar macam suara monster. Ya Allah, rasanya dalam 5 minit aku cuba gerakkan badan langsung tak boleh. Sebut nama Allah pun tak boleh. Hanya bisik dalam hati baca ayat kursi. Alhamdulillah, lepas tu baru boleh bangun. Terus aku tidur dalam posisi duduk. Lampu semua aku buka, tak berani tidur dalam gelap. Esok tu juga aku buang satu-satunya CD dia yang aku simpan tu. Dan simpan sekarang aku tak berani dah nak dengar lagu-lagu dia. Walaupun kadang-kadang rasa rindu nak dengar, terus insaf. Solat taubat, aku doa untuk arwah. Semoga Allah ampunkan dosa arwah dan tempatkannya di kalangan hamba-Nya yang beriman. Aku tak boleh nak sebut atau cerita siapa nama artis ni. Sebab tak mahu nanti jadi fitnah atas dia dan keluarga dia. Cukuplah pengalaman ngeri ni jadi pengajaran pada aku dan kita semua. Thank you. Sudi baca. Wow. The end. Okay. So, banyak pengajaran dalam cerita-cerita ni. Cerita yang pertama tadi tu jangan husnuzon tahap dewa sangat. Cerita yang kedua ni jangan terlalu fanatik sangat dengan artis-artis yang kita minat. Especially artis yang dah meninggal. Wow. And pengajaran juga jangan letak, walaupun kita minat macam mana pun, jangan letak gambar-gambar tampal kat dinding. Aku tahu budak-budak zaman sekarang minat K-pop semua siap letak gambar artis tu dekat profile picture lah bagai. Tapi jangan over sangat sampai to the point letak gambar tu dekat dinding kan. So aku enjoy cerita ni. Bagi aku dua-dua cerita ni sangat seram. Komen kat bawah kalau korang enjoy cerita ni. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum. Ciao.